Salam sejahtera. Satu artikel saya dapat daripada Obulan. Dalam kurungan video, Umisa bahagia dengan Aslam, Marissa Dania didakwa. Dakwa netizen mudah tertipu. Jangan tunjuk sangat senang digula-gulakan. Anak kepada pelakon Abby Abadi Marissa menyorot perhatian selepas mendakwa netizen mudah tertipu dengan lakonan kemesraan yang ditunjukkan suaminya Aslam bersama madunya, yaitu Umisa Maslan. Netizen senang kena tipu. Menerusi perkongsian di TikTok, seorang individu meninggalkan komen di video Marissa dengan menyatakan Aslam tidak boleh hidup tanpa Umaisya. Marissa kemudiannya memberi respon dengan mendakwa netizen senang terpedaya dengan lakonan mereka. Awak jangan tunjuk sangat senang digula-gulakan. Pun begitu, Marissa telah memadam komentar tersebut selepas ia meraih perhatian ramai. Perkara itu turut mendapat perhatian Umaisya apabila dia bertindak untuk repost tangkap layar itu di TikTok miliknya. Menerusi tinjauan Obulan, Umaisya juga dilihat memuat naik gambar bersama anak perempuannya selain meletakkan Q-note di pengakhiran gambar bersama caption yang mempunyai maksud tersirat. Rasa nak peluk Umaisya.